korang tengok ni. Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Tasmatic Auto Benz. Hari ni kita ada sebiji Mercedes GLC 250. Owner datang mengadu kereta dia. Bila jalan tak atur, naik bonggol, berbunyi geng. Bila kita dah check, kita mendapati banyak komponen suspension dia dah rosak. Sebab apa? Sebab kereta pun dah 5 tahun ke atas, mileage pun dah agak tinggi. Owner ni memang suka berjalan naik kereta Merc ni. Okay, memanglah owner suka berjalan. Sebab apa? Kereta sedap, takkan kalau tak naik, betul tak? Kita recommend untuk dia buat bahagian suspension. Kalau macam korang boleh tengok dia punya absorber pun memang dah teruk sangat Ini dia punya upper arm. Upper arm pun dia punya bush dah koyak. Absorber belakang dia pun dah kong orang cakap. Macam owner ni, kita bagi dia dua option nak pakai barang original ataupun barang OEM. Macam suspension kita boleh pakai OEM ataupun original, tak kisah geng. Atas poket sendiri geng. Okay, lepas ni bila kita dah buat penukaran semua part-part suspension ni, owner akan mengimbau kembali kenangan dia masa awal-awal beli kereta geng. Sebab apa? Bila dah tukar part-part suspension ni, kereta akan jadi sedap balik geng. Macam masa kita baru beli. Kepada korang nak servis, nak check suspension, aircon, nak repair apa-apa masalah berkenaan Mercedes, boleh datang dekat kita di Tasmatic Auto Benz, bertempat di Putra Perdana berdekatan Cyberjaya, Putrajaya dan sekitarnya. Kita buka daripada hari Sabtu hingga Khamis geng. Jumaat je kita cuti.